KDN dia kena jawab, Menteri KPDN dia kena jawab. Tengok, ini adalah Majlis Lambagan Warga Asing. Majlis Keselamatan Negara harus segera bertindak selaras dengan dasar keselamatan negara 2021-2025, iaitu keselamatan rakyat pendatang asing tanpa izin. KDN disaran ambil tindakan tegas, drastik ke atas lambagan warga asing. Tengok kita banyak, dia tak takut, dia tak gentar pun dia tak. PBT, YDP, Majlis dan Datuk Bandar, mereka adalah orang yang harus bersuara. Tapi YDP dan Datuk Bandar kebanyakan di negara kita tidak bertindak. Dan pegawai-pegawai daerah, you tahu tak? Dalam undang-undang, pegawai daerah adalah second class magistrate. Mana kuasa kamu? Kenapa kamu tidak mengantar pegawai-pegawai kamu supaya mengadakan pantauan di kawasan kamu? Bukan satu menteri saja boleh buat. Kami adalah warga Malaysia. Kami tidak dapat apa peruntukan. Tapi kami ambil inisiatif untuk turun untuk generasi akan datang. Kalau lambakan mereka berleluasa di negara ini, 10 tahun akan datang, hancurlah kita. Warga Malaysia tidak dapat pekerjaan. Betul tak? Betul. Bahaya sekali. Tengok ini semua. Komited penuh menyekat kehadiran warga asing di sesuatu kawasan dengan mengadakan pemantauan terhadap kegiatan mereka ceburi dalam perniagaan yang diaskan hanya untuk rakyat Malaysia. Tengok kalau kedai runcit, warga Malaysia juga boleh adakan. Tapi mereka pakai Alibaba. Macam Pakistan dah. Dia umur 30. Dia ambil satu janda yang lapor punya 60 tahun. Dia ambil janda tu, dia nikah. Dinikahkan, kita tak kata apa-apa, kita tak marah, nikah lah. Tapi dia mempergunakan rakyat Malaysia untuk perniagaan cari makan dia. Lepas dia buat bisnes semua, dia canggih, dia lepaskan janda itu. Janda itu, dia macam mana dia cari makan. Kita kena fikir, kita bukan salahkan janda. Dia pun manusia, dia pun mempunyai nafsu. Tapi diperalatkan, dipergunakan oleh warga asing. Kita kena tengok. Kalau hari ini kita biar macam ni, warga asing, tengok sebelah belakang tengok. Berapa ramai dia orang ada. Okey, kita turun di sana ya. Betul macam betul. Betul macam betul. Baik. Palestin. Support Palestine. Kawan, apa khabar? Boleh dia. Kedai ni tengok DPKL dia langsung datang kedai ni, saya percaya. KPDN pun dia datang. Ini bukti kita tunjukkan. Kita bukan marah warga asing, dia pun manusia. Tapi mana undang-undang? Bolehkah kita bermaharaja gila di tempat mereka, di negara mereka? Bolehkah kita buka satu restoran di tempat itu menggunakan salah permit? Apa permit kawan? Ya Malaysia. Lu Malaysia lu apa permit? Bangladesh apa permit? Permit apa permit? Construction dah. Servis apa? Apa servis? Tak tahu. Tengok dia tak tahu. Maka apa DPKL buat? Apa immigration buat? Dia kena datang sini. Dia kena tanya, sebab kita tanya, kita tak ada kuasa nak rampaskan apa, kita tak ada. Kita NGO. Kita datang, kita pantau, kita tunjukkan kepada PBT, Datuk Bandar, KPDN, Saifullah Nusation, Menteri Wilayah. Sebab ini adalah kawasan Menteri Wilayah. Kita pergi depan lagi. Saya percaya harga-harga tidak ditetapkan. Harga langsung tidak ditetapkan. Mana harga? Mana kita tengok harga? Yang dia senarai harga tidak ada langsung. Kalau kita masuk restoran, benar kan tu? Harga barang tidak ada. Ya, itulah dia ya. Okey, bagi anda yang baru saja masuk ke dalam live kami ini adalah live terjah UTV ya, bersama Datuk Kalai Wana daripada NGO Nambikai Malaysia. Harga barang yang dilepaskan. Mana pergi KPDN? Dia tu. Mana pergi KPDN? Tengok, kesihatan pula dia biarkan makanan mencing. Tak apalah dia bangla pun bangla lah. Kalau dia besok sakit dia masuk hospital, takkan embassy Bangladesh nak tolong dia. Negara kita yang harus tanggung. Tengok makanan dibiar macam ni. Dia biar. Kita tengok.
Semua harga-harga di Kendrick. Semua tidak ada harga. Semua tidak mempunyai harga. Besok. Itulah dia Datuk Kalai ya. Seorang yang tegas, namun dalam ketegasan beliau itu ada sedikit lawak jenaka. Namun saya cukup kagum dengan beliau kerana keberanian beliau untuk hadapan. Banyak isu ya ni, macam isu ya. Isu timbang, makanan yang terdedah. Okey. Makanan dekat atas dan dekat. Kakak, salam. Salam. Okey. Mana kakak? Harga semua tak menetap ya? Ada. Papan mana kakak? Kakak dari mana? Ha? Kakak dari mana? Saya. Sinilah. Sini mana? Saya duduk di Sepandar. Ha? Logat kakak macam Indonesia. Orang mana? Saya orang Negeri Sembilan ya. Oh, Negeri Sembilan. Wangi. Tapi saya tengok semua banyak Bangla kerja sini kakak. Mana ada banyak? Semua. Satu orang ya. Oh, satu orang. Dia pakai permi apa kakak? Sini kedai. Kedai ada permi dah? Ada. Kalau ada permi syukur alhamdulillah. Kita bagus. Ada lagi cawangan? Jauh sangat datang. Merantau lah. Tapi kakak saya nasihatkan jangan bagi peluang kepada mereka bermaharaja gila. Nanti satu hari anak kakak, cucu kakak merana karena kerja. Ha? Okey ya? Okey, itu dia Datuk Kalai kita. Dia satu kedai ke satu kedai dalam sesi terjah ini. Kan? Yang mana toki-toki yang mempunyai warga negara Malaysia disapunya dengan baik. Namun walaupun sapuan itu baik, namun nampaknya tidak melengkapi banyak perkara yang isu yang tidak lengkap berkenaan dengan tanda harga, makanan terdedah. Jadi seharusnya pihak-pihak yang bertanggungjawab mengambil tindakan tersebut. Tengok dia buat renovation. Pengubah suaian harus dijalankan perniagaannya orang Malaysia. Dalam ubah suaian kita tengok kontraktor Malaysia semua sekarang jilat jari. Pasal apa tahu? Persaingan hebat oleh kita nak kawan daripada Bangla. Malaysia punya orang tanya 30,000 dan 15 Malaysia. Bagus. Hidup Malaysia, hidup Bangla. Separuh harga ya. Jadi mengikut apa yang Datuk Kalai luahkan tadi, hanya tinggal beberapa tahun saja lagi negara kita akan dikuasai sepenuhnya oleh warga asing. Kerana apa? Kerana contohnya dalam bidang kontraktor, kalau harga tu harga 30,000, tapi beliau orang lain boleh 15,000 separuh harga. Kalau orang Malaysia macam ni ketika kita coba review ya. Baik. Lagi kawasan untuk ziarah mana? Ada ketua pemula dia. Tu benda tosai ni bos. Tadi dah bagi dah tosai. Datuk, kalau dalam bidang kontraktor tu boleh bagi separuh harga, habis macam mana kontraktor nak cari makan dalam bidang lain pula Datuk? Itulah kita katakan. Tengok ni SA minimal. Banyak ni. Terjah. Nampaknya ramai penonton kita dari kalangan warga Bangladesh.
Ini mini datang dari bintang. Ya, kami bukan dikepung oleh warga Bangladesh, tapi mereka menyangkuni kami. Senyum. Betul, Ustaz? Ya, ya. Cantik dilihat. Susah dipegang. Apa khabar? Bagus. Kakak. Orang ini dia bagus. Tanya. Bos, apa? Ini satu-satu restoran Bangla. Ini tempat semua restoran Bangla. Dulu dia orang bila datang dulu masa mati hanya 5,000 di pelawak masuk. Sekarang nampakkan mereka lebih daripada warga tempatan. Dan saingan mereka bagi tempat. Dulu kawasan sini orang Melayu dengan orang India, orang Cina. Sekarang dipenuhi oleh warga asing. Dan orang Malaysia tak berani masuk kawasan ini. Macam itu terjadi ni. Oleh kerana kerakusan kuasa yang dipegang oleh kerajaan sekarang, dia tak peduli kepada kelambakan warga asing. Majlis Keselamatan Negara apa peranan? Apa peranan? Kita ada parlimen yang berdaulat di bawah Dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Tetapi parlimen ini kita mau 220 ahli parlimen yang nyanyikan lagu Negaraku Tanah Tumpah Negaraku bersatu menggesa Perdana Menteri, dia termasuk juga dalam 222 mengambil tindakan tegas terhadap warga asing. Kita pelawak mereka masuk, you kerja, lepas tu balik sudah. Jangan jadi raja di sini. Itu yang kita mau. Kita bukan musuh kepada warga asing. Mereka pun manusia, mereka kena hidup. Tetapi bolehkah kita berbuat demikian di India, di Pakistan, di Bangla, di Myanmar kolonial? Tak boleh. Jenayah yang begitu kuat di Selayang, Rohingya. So siapa yang bertanggungjawab? Sepuk dada, tanyalah selera menteri-menteri yang duduk itu, pegawai-pegawai PBT, Datuk Bandar, ADO, DO, pegawai daerah yang jadi second class magistrate, dia harus bertanggungjawab. Kita masuk lagi ya. Dalam keberangan. Okey. Kira enggak? Kira enggak ni ya? Anggadan kan no. Itu orang tu pot. Ayah. Ikan sama dia ada. Ya, kan ada. Baik, yang sana. Bila. Ah, turun bawah. Tadi saya sudah mari, tapi saya tengok ada banner tinggal. Ya, jadi saya pergi tolong. Jadi saya mesti cakap orang tinggal. Saya patah balik ambil, saya jumpa itu. Jadi tidak ada TV je. Kau berapa muna kena kira? Kita pak, muna kena kira berapa mana kira? Dah mana? So bagi follower-follower yang baru sahaja masuk ke live kami ini, kita bersama dengan Datuk Kalai daripada Nambikai Malaysia. Dan pasti anda ingin tahu kita berada di mana sekarang. Kita berada di mana sekarang? Kita berada di mana sekarang? Malaysia. Malaysia. Bukan luar negara ya. Bukan luar negara, bukan di Dhaka ini semua ya. Tapi ini sudah jadi Little Dhaka. Dah sudah jadi Little Dhaka. Kan. Tapi yang saya menghairankan, Brickfield pun ada. bila kita buat sesi terjah ni Datuk Kalai kan, semua berkumpul nak melihat, tak takut langsung semuanya. Bila ditanya, sebahagiannya kosong tanya. Okey, kita berada di jalan yang berdekatan dengan Bukit Bintang ya, Nagasari ya, iaitu berhampiran dengan di belakang lah, di bahagian belakang lah, di sebahagian belakangnya. Jalan Berdara, bukan jalan Berdara, Jalan Berdara. Jalan Bangla. Ini sorry.
Tengok inilah Bang. cara mereka menipu kerajaan kita. Kawan kita saya tak malah sambil nama apa? Ada yang lari ya. Dia kena biasa di kedai ini. Kedai perniagaan dijalankan oleh Bangladesh. Tapi bila kita tanya, dia kata orang Cina. Mana Cina tongket tak tahu lah. Boleh jual gas mas. Boleh tengok dalam. Boleh ya? Kedai Cina mana ada kabar? Kabar. Nanti siap. Wah. Oh, saya juga. Cina lah. Cina kedai ya tu ya kan. Okey, ni ada sikit isu ni ha. No duty paid. No duty paid lah. No duty paid. No duty paid dan semua kan. Ini pun salah satu isu yang cukup besar ni semuanya. No duty paid. No duty paid. No duty paid maknanya tanpa bayar cukai. Maknanya faham lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak bayar cukai. Jual rokok tak bayar cukai. Boleh tak kedai ni pakai gas? Tengok tentang masakan semua. Bagi itu jijik. Kita bukan musuh kepada pegawai kerajaan dan immigration, custom, KPDN. Kita hanya bekerja sama dengan mereka. You tak buat kerja, biarlah kita buat. Sebagai rakyat Malaysia yang junjung dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda, saya setia kepada negara saya. Di mana saya lahir, saya mati pun sini juga. Maka oleh kerana you tidak tonjol, saya tonjolkan kepada anda. Dia kata dalam depan masjid semua dulu ditengok. Sembayanglah sebelum anda disembayangkan. Dia kata terang-terang. Seluruh negara kita tengok depan masjid dan surau. Sembayanglah sebelum anda disembayangkan. Pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan menteri, ikutlah apa yang dia katakan. Selalu imbas. Sembayanglah di sebelum anda disembayangkan. Ini semua kerja anda. Ya. Ini Bukit Bintang. Semua kawasan Bukit Bintang. Jalan ya. Kita bawa masuk jalan dekat tadi. Kawan. Tengok. Beras dia ada lesen. Sudah. Next pula. Ada lesen ke jual beras? Next. Kawan, you mana lagi? Beras ada begitu banyak. Adakah beras dia mempunyai lesen? Runsheet atau borong dia dapatkan? Dia tidak ada, dia jual macam itu juga. Kerajaan tak ambil timbal, tidak ada pengumuman langsung. Kita jual Malaysia punya orang jual telur dia pergi tangkap KPDN. Itu kita Melaka pula lagi satu wayang. Orang Malaysia juga dia pergi cari. Warga asing dia biar. Saya pun tak tahu pasal apa. Restoran Lamia. Oh, Lamia. Kakak ada baik. Itu ada Perdana Menteri lah sama. Tengok, dia adalah salam Puan. Puan ini adalah warga Malaysia berbangsa India, telah berkahwin dengan Bangladesh. Tanya. Tengok dia bagi ruang yang begitu besar kepada warga asing. Dia bawa dari Bangladesh, dia buka restoran, dia jaga. Itu bukan salah dia tahu. Salah kerajaan, undang-undang tak betul-betul. Kalau undang-undang betul, bolehkah saya pergi Bangladesh, kahwin satu Bangla, boleh buat niaga sana? Tidak boleh, tapi Malaysia boleh. Baik, terima kasih. Dia ada gantung itulah. Oh, ini orang. Itu lesen lah. Dia lesen lah. Itu lesen. Tengok gambar Nun ini, Abang Nun ni jadi lesen kepada mereka. Abang Nun jadi toke lesen. Ada sertifikat semua tak ada? Tak ada. Abang Nun tangkal. Tangkal. Mau tarik mari. Pakcik. Azimat. Apa Abang Nun ya? Apa? Mana? Pak Syekh. Apa kabar teman-teman? Salam baiknya. Salam. Sebagai manusia kita hormat. Tapi kita mau tarak kacau sama orang. Kita hantam sama government juga.
kita punya government sudah banyak rosak. Mau kasih repair susah. Ada Pak? Nanti saya display. Kawan, bakalan marikan. Sini dekat. Marilah. Jangan takut. Datuk mau tanya saja. Saya ikut. Jangan takut. Saya cakap dia cakap. Hidup Bangla. Cakap lah. Hidup Bangla. Hidup Bangla. Orang Malaysia. Sudah berapa tahun? Gila. Oh, tak apa ada situ. Okey. Itulah. Itu perli, perli. Ramai pula orang yang mengiringkan. Seperti disambut. Seolah-olah menyambut dengan rombongan pengantin. Jalan Nagasari, kita berada di Jalan Nagasari. Cuma kompangnya saja. Sini ada lebih kurang berapa bangla ada sini? Lebih kurang lah, itu lama ada di. Saya baru sini 24.000. Siapa kita tanya pun baru mari. Baru. Yang bukan kita kedai pun baru. Kau sama kita lah. Sama lah kita. Sama kita saja tidak nak kita lah. Boleh Pak. Betul sah. Tidak apa. Orang Sabah banyak. Boleh. Tapi kali ini dia tak lari ya. Betul ni lah. Kita doa.